Sila berhenti. Jangan tembak. Perang, bos. Tak. Saya tak nak. Kalau begitu saya tak ada pilihan. Ha? Aku mimpi buruk ke? Apakah itu mimpi? Apa hakikat sebenarnya? Semuanya sangat kabur. Tapi cuma satu aja hakikatnya. Aku percaya ia wujud. Itulah yang aku kata pada diri aku. Ada apa? Tolong keluar. Ah? Saya pun nak minum juga. Baik. Tengok apa? Tak ada. Saya mimpikan benda aneh. Ya ke? Boleh saya tanya? Kenapa awak buat dia tu musuh? Kenapa awak nak membunuh dia? Kan saya dah cakap dulu. Dia tu bukan manusia. Dia makhluk asing. Kalau betul dia begitu, tapi pada pendapat saya, dia bukannya musuh kita. Awak bebas meluahkan pendapat awak tu. Kalau awak halang saya, awak pun kena tembak. Mengikut laporan, ada sebuah gunung berhampiran tempat kejadian. Mereka telah pun menemui satu bonjolan yang besar. Selain dari itu, 7 orang pekerja telah dilaporkan hilang dari tempat penggalian itu. Menurut pihak polis, kemungkinan besar mereka telah ditimpa kemalangan semasa tanah itu naik ke permukaan. Siasatan selanjutnya akan dijalankan. Bahagian perisi maklumat telah pun mencadangkan supaya menambahkan lagi tahap kekuatan Chrome Chester. Wah! Rutin menyerang, kelajuan, kuasa dan mobiliti. Pencantuman ketiga-tiga ciri tersebut dah tentu akan jadikan ia lebih berkuasa. Akan jadikan ia lebih berkuasa? Untuk masuk ke ruang angkasa ciptaan Ultraman, kita perlukan metaspace. Masuk dalam ruang angkasa. Bolehkah ia dilakukan? Saya dengar Alpha Kumon dapat masuk ke ruang tu pun adalah kerana kita bernasib baik aja, Tuan. Ya, dan kerana itulah kita telah pun mendapat maklumat sains tentang ruang angkasa, Ultraman dan juga haiwan raksasa. Encik Kumon,
Ya. Apa yang saya dapat tahu, awaklah yang telah membawa kejayaan pada projek tersebut. Alah, dah masa untuk pergi. Bosanlah macam ni. Tunggulah kau jap. Sekejap lagi siap lah. Dari tadi Asyik cakap macam tu je. Selamat tinggal ya. Okey, dah siap dah. Ada apa-apa ke? Aku tak sangka Takashi pergi secepat tu. Apa benda pula ni? Alamak, ini betul ke ni? Kalau boleh, saya tak nak tinggal awak kat sini. Oi, tolong aku! Cepat tolong aku! Tolong! Tolong! Kawasan ke-9, lokasi 531. Haiwan raksasa dikesan. Knight Rider, sila berlepas sekarang. Cik, kalau saya nak tumpah lalu boleh tak? Minta maaf. Kilang yang terbakar di depan tu telah melepaskan gas beracun. Lepaskan gas beracun? Ya. Apa puan nak buat ni? Lepaskan saya! Anak saya Rina, dia mungkin ada dekat dengan kilang yang terbakar tu! Knight Rider dah di sini. Kami pun dah sampai sini juga. Target kita ada dalam kilang tu. Mengikut laporan kita, target tu menyorok di bawah tanah. Bawah tanah? Untuk memburu makanan. Rasanya lah. Dia akan menyerang mangsa-mangsa dia dari bawah tanah. Pelan menyerang? Menurut maklumat yang boleh dipercayai, target kita tu mempunyai tubuh badan yang kuat. Jadi, kita akan sejukkan dia dengan bom penyejuk dan hapuskan dia. Baiklah. Bersedia dengan bom penyejuk. Satu lagi. Mungkin budak perempuan berumur 6 tahun berada dalam kilang yang sama dengan raksasa tu. Awak pasti ke tu? Itu belum dipastikan lagi. Menurut kata mereka yang mengepung raksasa tu, dengan situasi begini, budak tu tak mungkin boleh hidup lagi sekarang ni. Bunuh raksasa dulu. Itu diutamakan. Bukan budak perempuan tu. Baiklah. Misi memusnahkan lebih penting dari menyelamat. Skuad A masuk dari depan. Skuad B ke arah belakang. Baik. Tunggu apa lagi? Ya. Kau ni siapa? Aku Faust.
Tak ada tindakan. Tak ada penggelombang haiwan raksasa? Cat ni belum kering lagi. Dalam 30 minit, cat akan kering. Ya. Orang yang mengecat ni mana? Tolong selamatkan aku! Tolong! Tolong! Awak hati-hati ya. Baik. Kau tak boleh lari dari sini. Sebab aku adalah bayang-bayang kau. Bayang-bayang aku? Bayang dan cahaya. Cahaya di tangan kau tu telah menjadikan aku bayang-bayang kau. Apa maksud kau ni? Satu hari kau akan tahu. Di hadaku memang ada bayang-bayang yang aku tak boleh hilangkan. Tetapi bayang-bayang itu bukannya kau. Ada 2 gelombang istimewa. Ada ke gelombang ni? Aku takkan kalah di tangan kau. Aku warnakan dengan kegelapan. Apa dah jadi? Tergendala? Tentu gangguan dari gelombang yang kuat. Jadi kita tak boleh tangkap target kita. Squad B, tolong jawab. Timbalan, silalah jawab. Tak dapat. Wireless tak berfungsi. Ini bermakna kita terputus dari timbalan dan yang lain-lain. Ini akibat dari haiwan raksasa tu ke? Ini adalah kawasan kegelapan yang takkan berakhir. Bagai cahaya kau tak ada peluang nak menang. Apa tu? Jangan takutkan saya.
Apa awak buat tu? Tanpa mesin pengesan tak boleh buat apa-apa. Macam mana nak sejukkan dia dengan bom penyejuk? Sekali lagi dia muncul, saya akan bakar dia dengan napalm. Nanti jangan bertindak. Kenapa pula? Dalam tu ada budak perempuan. Kalau awak gunakan napalm, budak tu mungkin tercedera. Budak tu sebelah mana? Awak ni berhayal ke kerana serangan tiba-tiba tadi? Tak adalah. Budak tu memeluk anjing. Biar saya cari dia. Nanti dulu, come on. Bertindak sendiri akan jadi mangsa haiwan raksasa. Tapi Awak hanya perlu ikut arahan dari saya je. saya tak nak. Awak nak tahu? Saya tak boleh biar budak tak berdosa terkorban. Mana budak tu lari? Oi! Ada orang tak? Kalau ada jawablah. Jahanam. Adik, siapa nama? Sukiya Marina. Mari cepat. Keluar dari sini. Lari. Mari. Rasanya dekat sini selamat. Adik, apa nama anjing adik ni? Tak ada nama. Kenapa? Mak saya kan, dia suruh saya lepaskan dia kat tempat saya jumpa dia. Kalau saya letak nama, nanti saya akan tambah-tambah sunyi. Betul ke? Tapi sampai sekarang saya tak lepaskan dia. Sampailah raksasa itu muncul. Baiklah. Abang letak nama. Macam mana kalau letak nama Sprint? Sprint? Wah, tak tahu abang tonton dalam filem kartun. Dia tu anjing yang berani. Dia selamatkan puteri dari syaitan yang kejam. Ya ke? Sekarang dah okey. Kau jangan takut. Abang memang nak selamatkan saya ke? Ya, begitulah. Abang akan hantar kau balik rumah, ya? Sprint pun? Tentulah. Terima kasih, bang.
Tak ada apa-apa. Cuma aku seorang aja sekarang yang boleh selamatkan dia. Mari. Rina. Mari.世界が